Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dana Sejati Madani antara 50 hingga 100 ribu yang disalurkan kerajaan kepada pengurusan komuniti seluruh negara terus memberi limpahan ekonomi kepada komuniti setempat. Ini termasuklah JPKKP Kampung Telaga New Manis Utan Haji yang mengusahakan peternakan madu kelulut sebagai sumber pendapatan komuniti selain menggerakkan agro pelancongan setempat. Baik, bagi mengetahui lebih lanjut usaha yang dilaksanakan ini, bersama saya itu pengurusi JPKKP Kampung Telaga New Manis, iaitu Tuan Anwar Cik Labib. Assalamualaikum Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Anwar boleh kongsikan permulaan projek madu kelulut di Kampung Telaga New Manis ini? Permulaannya kami mendapat daripada UNIMAP, iaitu di bawah program Uni Madani, dan juga kami juga mendapat peruntukan Sejati Madani sebanyak 95,000 untuk projek cendawan, dan untuk projek kelulut ni kami mendapat peruntukan sebanyak 60,000 untuk 33 sarang daripada UNIMAP. Okey, bagaimana pula idea awal untuk nak memulakan projek ni? Idea awal sebenarnya adalah daripada pihak UNIMAP, yang mana setelah mendapat peruntukan dan pihak UNIMAP memilih kampung-kampung tertentu untuk menjalankan projek kelulut ni. Jadi alhamdulillah kami Kampung Telaga New Manis terpilih sebagai salah satu kampung untuk mengusahakan ternakan kelulut ni yang dipilih oleh UNIMAP. Okey, baik, dari segi penlibatan peserta, berapa ramai peserta terlibat, dan dari pemasaran produk kelulut ini macam mana? Untuk permulaannya kami mendapat sebanyak 33 sarang. Yang mana 33 sarang tu dibagi seorang satu. Mana kata satu seorang satu sarang kelulut untuk dijaga, yang mana hasilnya boleh dikatakan alhamdulillah lah. Sekarang dah ada hasilnya, yang mana peserta-peserta dapat menjana pendapatan sampingan daripada projek kelulut ni. Okey, baik, mana dari segi harapan mana sendirilah untuk masa depan produk madu kelulut ini macam mana? Bagi harapan saya dan juga komuniti kampung ni, kami kalau boleh tu mintalah bagi pihak kerajaan atau pihak mana-mana agensi pun dapat menambah lagi peruntukan untuk kami menambah sarang kelulut ni yang mana sedia ada ni untuk tambah lagi, supaya satu hari nanti tapak ni akan menjadi satu projek agro pelancongan dan juga menjana pendapatan sampingan untuk peserta-peserta yang dibagi kelulut ni. Okey, baik. Terima kasih Wana. Sama-sama. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan melalui projek madu kelulut yang diusahakan di Kampung Telaga New Manis bersama komuniti setempat. Semoga usaha yang disanakan ini mampu menjana pendapatan bukan saja kepada komuniti, bahkan juga kepada penduduk di luar kawasan Telaga New Manis. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Kembali bersama rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia.